forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar saudara Faizal jawab tentang isu adakah patut minta penyokong Rafizi move on. Tu saya baca detail sedikit dekat masa kini ni. Bukan mengenai apa yang kita mahu, tapi apa yang perlu dilakukan. Bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli hari ini berkongsi petuanya dalam membuat keputusan. Kita mari tengok respon detail daripada saudara Faizal. Dia kena kita komen macam biasa. So, kenapa saya ceritakan isu ini tuan-tuan? Supaya, tuan-tuan yang bersama saya faham untuk sekian kalinya bahawa parti ini sedang sakit dan kita perlu membiarkan parti ini melalui satu proses penyembuhan. Mana ada nak masuk ubat tak sakit tuan-tuan? Tipulah tuan-tuan, kan? Ada tuan-tuan tengok bersepah dekat dalam video-video yang dikongsikan. Macam-macam ragam anak kita nak makan ubat. Jangan cakap anak-anak kita, kita yang besar pun sama kan. Nak menelan ubat kemain payah lagi. Macam itulah tuan-tuan. Jadi adakah move on itu ubat untuk menyelesaikan masalah yang ada? Okey. Jadi dalam ceramah-ceramah awal saya, pendedahan awal saya ada menyatakan tuan-tuan, di antara punca di antara matlamat kenapa YB Rafizi dicantas. Ni slowly saya bagi tahu. Sebab terlalu banyak notification, saya tak boleh nak fokus tuan-tuan. Muka Harun, muka Taufik keluar, saya boleh fokus. Tapi kalau notification naik ni, saya tak boleh fokus. Kan? Saya tak boleh fokus. Jadi tu yang saya kejap-kejap ke depan. Nanti tengoklah. Kalau dia orang nak melompat ke sini, saya bagi dia tugas. Tugas kau cuma swipe. Notification je naik. Okey tuan-tuan. Saya ada dedahkan di peringkat awal. Okay. The end game untuk YB Rafizi ni adalah sebenarnya untuk menafikan senarai nama yang dibuat ataupun dalam pasukan YB Rafizi. Maknanya kita katakanlah mungkin ada dalam 222 ni, kita tak tahu. Ni saya bagi analogi tuan-tuan. Saya tak tahu. Yang ini saya tak tahu. Mana yang saya kata saya tahu, saya tahu. Mana yang saya kata saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Dalam 222 kerusi parlimen ini, kita tak tahu berapa banyak untuk PRU 16 yang diperuntukkan untuk PKR. Kita tak tahu. Okey, contohlah. Kita katakan 100 kerusi. Dalam 100 kerusi ni tuan-tuan. 100 ni contoh. Dalam 100 kerusi ni tuan-tuan, ada, kalau kita lihat pada sebelum ini, kadang-kadang separuh ataupun kurang daripada situ, 30 daripada itu datang daripada senarai ataupun line up YB Rafizi. Datang daripada line up YB Rafizi. Jadi the end game untuk menyebabkan YB Rafizi ni dicantas adalah untuk membolehkan senarai-senarai nama YB Rafizi ini tidak masuk dalam senarai, untuk dipertimbangkan. Ini maklumat yang saya dapat. Jadi saya ada nyatakan benda ni di peringkat awal dalam kemunculan saya membuat live. Dan kita lihat sekarang, apakah naratif yang cuba dibangkitkan, yang dicuba dimainkan oleh tim damai. Naratif yang cuba dimainkan yang bermula daripada semalam, naratif yang cuba dimainkan daripada semalam adalah YB Rafizi dia cuba cabar ego tuan-tuan. Dia cabar ego, kalau kau terror, kalau kau hebat, kalau kau ada dengan tim hero kau, kalau kau rasa panglima kau hebat, bagus, ramai, majoriti, pergilah ke Kemaman. Dan tuan-tuan perasan dalam beberapa room, dia orang dah edit dah pun gambar YB Rafizi konon-kononnya sebagai Menteri Besar Terengganu. Tuan-tuan, suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak, itulah naratif yang mereka mainkan, yang memang berada dalam perancangan mereka untuk keluarkan YB Rafizi daripada pandan itu tuan-tuan. Ni saya bagi tahu. Sememangnya mereka nak keluarkan YB Rafizi itu daripada pandan. Dia nak keluarkan YB Rafizi daripada pandan atas whatsoever alasan-alasan yang direka. Kau dihantar untuk menawan Terengganu misalnya. Itulah keadaan dia. Malangnya naratif itu terpaksa ditimbulkan awal atas apa yang berlaku untuk lawan, untuk counter naratif sekarang ni.
Jadi ada yang tanya semalam, ada tanya 2 hari lepas, ada yang tanya kepada saya yang Allahu Akbar, bahawa adakah YB Rafizi itu akan dibuang? YB Rafizi tidak akan dibuang, tetapi ada kemungkinan dia digantung. Dari di saat-saat akhir untuk bertanding tu nanti Piala 16 dia digantung. Bila dia digantung, maka dia tak boleh bertanding juga. Nampak tak? Sama je. Dia punya end game tu sama, tuan-tuan. Nak keluarkan YB Rafizi ini dan nak memasukkan somebody di tempat YB Rafizi itu untuk secure kemenangan. Beza dia, tuan-tuan. YB Rafizi ini tidak termakan dengan momokan emosi. Dia takkan termakan. Kalau kau teror dengan kata-kata macam tu, dia takkan termakan. Sebab itulah dia digelar sebagai Panglima Strategis. Panglima Strategis ini dia ada masa dia macam tadi lah, tuan-tuan. Aku ni syok sendiri, boleh tak? Ada masanya kau marah lah. Ada masa dan ketikanya kau bertenang lah. Tapi so maknanya kita nak mengatakan bahawa tidaklah semata-mata desakan dan provocation yang kau lakukan itu menyebabkan terus YB Rafizi mengatakan, okey, saya sahut cabaran, saya akan bertanding di Kemaman. Tak ada, tuan-tuan. Kau mimpilah. Jadi maknanya naratif itu adalah satu naratif yang sebenarnya dimainkan bukan sekarang. Tetapi dia nak counter kita punya move ini, terpaksalah dikeluarkan sekarang, tuan-tuan. Nampak tak? So saya pinjam balik apa kata-kata YB Rafizi. Kalau engkau nakkan kerusi aku, nakkan tempat aku, cakap lah. Jangan kau catur belakang. Yang berlaku sekarang ni, dia tu tengah cuba catur ni. YB Rafizi ditempatkan di tempat yang lain. Alright, ditempatkan di tempat yang lain, di kerusi yang lain. Tempat dia kita bagi kepada orang lain. Jadi saya merasakan, pada saya bersyukur sangat apa yang berlaku. Kan? Kita bersyukur sangat apa yang berlaku ni. Sebab apa? Sekurang-kurangnya bila kita dapat tahu kita ada 2 tahun, tuan-tuan, untuk counter. Kita ada 2 tahun untuk kita counter balik game-game dan perancangan diorang ni. Umum lain, catur lain, betul. Umum lain, catur lain. Ini keadaan dia. Ada macam-macam lah. Ada yang macam-macam. Ada yang mengatakan Nurul Izzah akan dimasukkan di dalam Parlimen Pandan. Tapi saya katakan bukan. Nurul Izzah itu akan diletakkan sebagai Dun Selangor. Sebab dia adalah calon untuk Menteri Besar pada masa akan datang. Tapi sekarang ni bila berlaku macam tu, dia jadi huru-hara, tuan-tuan. Daripada side runner. Bila Faizal nak bagi list nama-nama pemimpin kartel yang kami wajib lawan dan jatuhkan? Jauh lagi, tuan-tuan. Belum lagi. Sebab saya merasakan bahawa kita, apa yang berlaku sekarang ini adalah kita perlu memperkukuhkan tapak kita. Okay? Satu pasukan yang hebat, satu sifat yang perlu ada adalah mereka tidak boleh terburu-buru. Sebab itu saya menerima mandat, ataupun bukan mandat lah. Saya menerima justification YB Rafizi itu untuk ambil masa 2-3 minggu untuk mempersiapkan apa yang sepatutnya. Dan saya menerima benda itu. Sebab in order untuk kita jauh ke depan, kita perlu menyiapkan satu tapak yang sangat kukuh, tuan-tuan. Jadi prinsip saya adalah bila mana kita mempersiapkan pasukan kita, yang mana kita merasakan pasukan kita bila masa sampainya untuk bertempur dan kita bersedia, whoever lawan kita pun kita sudah bersedia, tuan-tuan. Jadi apa guna saya bagi senarai itu pada tuan-tuan sekarang untuk kita menghentam mereka dan sebagainya dalam keadaan kita belum mempersiapkan diri kita lagi. Tuan-tuan kena ingat, dalam 2654 yang bersama dengan kita pada malam ini, bukan semuanya bersama dengan kita. Kan, kita kena faham. Ada lagi, adalah mata-mata Jacom yang koyak, mungkin tak puas hati tadi, dia dah berpuas hati dengan menutup kita punya satu live di TikTok.
dia cuba pula buat di YouTube ini. Jadi maknanya saya nak cuba sampaikan di dalam room ini kita tidak boleh mengambil pendekatan terlalu gembira. Dalam 2,600 ada di kalangan kita ini walaun yang mendengar dan menapis dan tugas dia dengar dan catat untuk dihantar balik ke pusat ataupun HQ dia orang. Macam tu kan dengan Cai-Cai Jacom. Selain daripada Cai-Cai Jacom, Cai-Cai PMO pun ada tuan-tuan. Banyak. Jadi kita bercampur dalam ni tuan-tuan. Cuma kenapa saya sebut? Sebab ini kita sedang berada di dalam medan pertempuran yang kita merasakan di depannya tak ada apa-apa yang berlaku tetapi bergelodak di bawahnya tuan-tuan. Baik. Boleh tuan-tuan saya selang-selangkan kalau ada soalan saya tolong jawab, saya cuba untuk jawab. Jadi sebab itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Taufik tadi apabila dia mendedahkan benda itu, mencabar YB Rafizi dan ada room. Ini bukan kebetulan tuan-tuan, itu adalah satu naratif. Bagaimana kononnya YB Rafizi dicabar untuk bertanding di Terengganu. Malam ni saya bagi tahu, YB Rafizi tak ada rasa luak pun dengan cabaran-cabaran murahan macam itu. Cuma kita sebagai orang yang berada di bawah dia, kita merasakan sangat marah dan kita merasakan sangat sakit hati dan saya educate apa yang VTT saya keluarkan pagi tadi. Right? Kita tak ada masalah untuk berbeza pandangan. Kita tak ada masalah untuk kau meninggikan suara pada poin-poin yang kau rasa kau nak tekankan. Tetapi kau jangan biadab dan jangan kurang ajar. Sebab kau tu daripada pejuang. Itu cerita dia. Jadi kena ingat di saat YB Rafizi berjuang sekian lama di dalam PKR ini, engkau itu tidak ada. Taufik, engkau itu tidak ada lagi. Kau tak wujud lagi. Jadi sebab itu saya kata sangat-sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Siapakah ataupun paymaster yang memberikan skrip kepada diorang ini? Saya rasa diorang ni memang sangat-sangat desperate. Sangat-sangat desperate. Bagi skrip kau bantai YB Rafizi. Adakah kau ingat YB Rafizi akan koyak? Takkan koyak tuan-tuan. Sebagaimana kau bantai aku. Kan? Kau ulang beribu kali. Beribu kali kau cakap lawyer 88, lawyer 88. Ada aku koyak? Aku tak koyak. Sekejap tuan-tuan. Ada yang bagi cadangan tadi ni untuk minta saya live di Facebook. Saya cuba tengok masuk macam mana. Sekejap tuan-tuan. Alright. Tengah loading. Alright. Okay, dah masuk. Dan kita tengok macam mana. Baik, sementara itu saya nak layan dulu kalau ada apa-apa soalan setakat mana yang saya telah jelaskan. Saya harap penyampaian saya dapat diberikan dapat sampai dengan jelas. Saya sangat-sangat berharap. Masalah akaun TikTok ni dia perlukan akaun email kan. Jadi itu yang jenuh tu tuan-tuan. Bila terlalu banyak email kita nak check, sebab dalam masa yang sama. Okey, selamat datang untuk kawan-kawan daripada komuniti Facebook. Selamat datang. Bukanlah nak discriminatekan korang, tapi masalahnya akaun aku dekat TikTok dah kena block. TikTok tiba-tiba kena block tadi. Sebab aku berada di mood berperang tadi, jadi dia koyak. Terus dia halunya orang atas, kau cantas sekarang, pam dia cantas. Tapi saya tak ada masalah pun sebab rakyat memerhatikan. Tolong bagi tahu penduduk-penduduk Facebook bahawa TikTok aku disekat. Kali ini bukan di atas alasan sexual exploitation. Sebab kalau dia gunakan alasan yang sama, dia orang akan nampak desperate. Itu cerita dia. Baik. So boleh kawan-kawan di Facebook. Okey, kenapa tak bersiaran dalam 3 platform? Sebab ada lagi barang-barang teknikal yang belum lengkap. InsyaAllah dalam mungkin kalau sempat
sebelum raya. Kalau tak sempat, selepas raya. Itu cerita dia. Baik. Amuruddin dah mula risau Tengku Zafrul nak bertanding tempat dia. Baik. Tak, dia tak akan pecat YB Rafizi daripada parti. Kalau dia pecat, akan menjadikan benda tu backfire kepada mereka, tuan-tuan. Dia tak akan pecat. Percayalah cakap saya. Lepas saya start engine ke bang? Belum lagi. Lepas raya belum lagi. YB Rafizi masih lagi ada isu-isu yang perlu diselesaikan. So lepas raya belum lagi. Jadi lepas raya sebelum YB Rafizi take in charge, maka kita akan bersiaran Lembah Pantai. Tak ada. Belum. Bukan Lembah Pantai. Baik. Tak pecat Icebox. Jadi tuan-tuan, saya nak masuk dalam satu topik closing untuk Taufik dan Harun sebelum saya masuk topik lain. Sebab baru 11.30 sekarang ni. Boleh tuan-tuan Saya nak menyatakan begini. Kita lihat sekarang ini, bermula semalam mereka memainkan satu naratif. Itu satu naratif, tuan-tuan, yang ditimbulkan oleh damai. Iaitu menyerang dan provokasi terhadap YB Rafizi, kemudian orang hentam dia. Ini adalah satu bentuk naratif yang dimainkan dan dimulakan oleh damai. Kemudian bila saya lihat itu satu naratif, kemudian saya pick up naratif itu dan saya bantai pagi tadi, ada dalam video-video kecil, ada dalam short. Baik. Dan bila kita sambung naratif yang mereka mainkan, apa yang berlaku? Dia block kita punya saluran kita di TikTok. Tak ada masalah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengoklah, esok dia akan bangunkan satu lagi naratif baru. Kenapa saya cakap macam ni? Ini adalah bentuk bagaimana satu naratif yang ditimbulkan berlaku dalam keadaan sebenarnya naratif itu belum cukup masak. Dia mengeluarkan naratif demi untuk kata orang tak adalah teruk sangat dia kena bantai, tuan-tuan. Dia tak adalah teruk sangat yang dia kena bantai, jadi dia timbulkan naratif. Baik, sama ada berjaya ataupun tidak naratif itu, percaya ataupun berjaya, success or not, dia punya naratif itu, kita tengok ada tak mana-mana media yang pick up, naratif yang mereka timbulkan. Sebab lewat petang tadi saya dapat berita, saya dapat maklumat, naratif Taufik telah pun dikecam teruk oleh pasukan dia sendiri, kerana telah melakukan satu apa yang kita katakan sebagai overkill. Kan, kau ni berlebih-lebihan. Aku suruh kau bawa naratif provokasi. Tapi kau ni melampau pula. Dah sampai satu tahap kau menghina YB Rafizi. Petang tadi saya dapat maklumat tu, Taufik dah kena bantai, tuan-tuan. Taufik dah kena bantai, tuan-tuan tengok. Ada tak dia live pada malam ini? Tuan-tuan tolong tengok dan tolong bagi tahu pada saya. Sebab saya dah tak boleh buka TikTok dah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia cuma niat dia cuma nak meredakan, kita punya gelombang ini, gelombang hiruk ini. Pasca hiruk gelombang politik sekarang ini, dia cuba nak meredakan. Tetapi dia kata kau jangan matikan. Ini kau terlampau bantai melampau-lampau, sampai dia kata kalau kau bantai melampau-lampau, kita baru nak tarik dia. Tuan-tuan kena ingat. Kenapa dia orang nak tarik? Salah, sorry tuan-tuan, bergegar pula. Kenapa dia nak tarik? Sebab MPP masih lagi belum membuat keputusan. Apakah bentuk tawaran yang akan ditawarkan kepada YB Rafizi? Walaupun YB Rafizi dah jelas mengatakan dalam kepada media semasa di Pandan itu, semasa program belia di Pandan, dia mengatakan kalaulah jawatan presiden ditawarkan kepada dia pun dia akan tolak. Nampak tak? Tetapi MPP tetap akan melakukan sesuatu dan memberikan tawaran balas. Tu cerita dia, tuan-tuan.
Jadi apa yang dilakukan oleh Taufik adalah satu perkara yang telah pun cross the line. Cross the line. So secara kesimpulan dia, yang saya boleh katakan naratif itu tidak masak dan naratif itu telah pun memakan diri mereka balik. Ini keadaan dia bila mana move yang dibuat tidak dirancang betul-betul, tidak dikata orang dikaji betul-betul. Macam mana nak kaji tuan-tuan? Saban malam aku bantai, jadi dia orang koyak tuan-tuan. Jacom sekarang ni dah pening kepala, huru hara dah, tak boleh buat apa dah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan baca dekat saya punya Facebook kan, ni yang dekat Facebook, tuan-tuan baca dekat saya punya Facebook tu, ada pegawai Jacom, pegawai wilayah Jacom sendiri buat ulasan dekat bawah tu. Lah, saya cakap, dah kalau kau tak terasa, kau tak terlibat, kau janganlah terasa. Yang kau terasa dah kenapa? Kan? Simple saja. Gelombang ini tidak akan reda. Betul, dia tidak akan reda tuan-tuan, dia tak akan reda. Menjelang 2 minggu daripada sekarang akan disambut oleh YB Rafizi. Dan saya kira asalnya melalui telepati yang saya dapat ini 3 minggu. Melalui telepati yang saya dapat ni 3 minggu. Tiba-tiba YB Rafizi keluarkan signal pada petang tadi kan. So dengan dia mengeluarkan signal itu, saya percaya 3 minggu itu mungkin akan dipotong menjadi 2 minggu. Kalau YB Rafizi dengar ni marah dia, mana mandai kau Faizal. Kan? Mana mandai kau. 3 minggu kau potong 2 minggu. Come on lah bos kan. Teruk sangat aku punya akaun ni kena bantai kan. Kena block. Takkan esok nak buat lagi, buka akaun baru lagi. Dia 3 minggu tu lama sangat. Bagilah Ejaz bagi 2 minggu. Kita saya baca detail lagi. Bekas Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli hari ini berkongsi petua dalam membuat keputusan. Kita buat macam-macam keputusan setiap hari. Ada keputusan besar, ada keputusan kecil. Petua saya dalam membuat keputusan bukan mengenai apa yang kita mahu, tetapi mengenai apa yang perlu dilakukan. Rafizi yang meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi selepas tewas dalam pemilihan PKR baru ini masih belum mendedahkan perancangannya. Okey tuan-tuan, jangan lupa terus support channel Hang Duk Mana. Jangan lupa subscribe dan like. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.